Kenapa kita ni kalau sembang masalah laju, tetapi bila masuk bab buat kerja slow? Assalamualaikum semua, selamat datang ke channel Muhammad Firdaus Salihuddin. Saya pengamal media di TVP dan saya aktif buat video di bidang sosial. Dan saya juga buat program coaching untuk mereka yang nak upgrade diri, bina personal branding di media sosial. Dan hari ini kita dalam segmen sembang long term dengan tagline apa yang kita buat hari ini menentukan siapakah kita 10 tahun lagi. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah orang Melayu suka sembang masalah tetapi kurang suka untuk mengambil tindakan untuk bertanggungjawab. Kenapa ini berlaku? Kenapa dia jadi budaya kita dan bagaimana nak atasi masalah ni? Secara umum ada dua level pemikiran dalam masyarakat kita. Level yang pertama adalah awareness, kesedaran. Kita aware bahawa berlaku masalah, maka kita pun sebut, kita pun sembang masalah itu. Dan level yang kedua adalah level bertanggungjawab, level bertindak untuk melaksanakan dan menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kebanyakan orang, majoritinya berada di level yang pertama, iaitu level awareness. Kita aware berlaku masalah, kita bincang masalah yang berlaku, kita baca berita, kita tengok sharing orang lain dan kita aware. Tetapi jarang kita jumpa orang yang betul-betul bertindak dan melaksanakan apakah langkah yang betul untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bagi saya ini adalah masalah budaya, bukannya masalah individu secara individu lah. Maksudnya perkara ini meluas dalam masyarakat orang Melayu hingga membentuk budaya orang Melayu. Yang pertama, kita biasa dengan budaya kefahaman bahawa mengadu itu lebih selamat, lebih baik daripada kita bertindak melaksanakan sesuatu. Maksud dia, kita report, kita mengadu, kita sebut tak ada risiko apa-apa. Sedangkan kalau kita bertindak, kita melaksanakan sesuatu, kita menyelesaikan masalah, akan ada risiko tentangan, akan ada orang bercakap belakang. Jadi kita dah terbiasa dengan keadaan tu. Kita dah terbiasa dengan keadaan tu, lalu menyebabkan kita pilih jalan selamat, iaitu sekadar bercerita, sekadar mengadu tanpa ambil apa-apa tindakan. Dan yang kedua, kita dah dibiasakan dengan naratif, dengan kefahaman bahawa oh, nanti orang atasan akan selesaikan. Dari kecil, cikgu yang decide, ibu bapa yang decide, ketua yang decide, kerajaan yang decide, ketua kampung yang decide, YB akan selesaikan. Jadi akhirnya, selepas berlalu tempoh, bila kita dah dewasa, kita mengambil sikap yang sama, iaitu sikap menunggu. Kita berharap akan ada orang lain yang tolong selesaikan masalah kita. Dan yang ketiga, budaya kita adalah budaya kita kena hormat orang lain, kena sopan santun, berbudi bahasa. Itu yang memang sangat obvious di kalangan orang Melayu. Tetapi budaya seperti memimpin, menyelesaikan masalah, mengambil tindakan, budaya tu agak kurang dalam kalangan orang Melayu. Ada tapi kurang. Yang biasa kita dengar, kita kena sopan santun, kita kena itu dan ini. Jadi dengan tiga perkara tadi ni akhirnya menyebabkan kita sekadar orang yang memikirkan masalah, sembang hal masalah, dan kita tak menjadi orang yang menyelesaikan masalah, bukannya problem solver. Baik, ada 5 fakta yang menjelaskan lagi perkara ini. Fakta pertama, manusia suka sembang hal masalah sebab ia bagi sense of control yang palsu. Dalam bidang psikologi, perkara ini disebut sebagai pseudo action. Pseudo action ni maksud dia kita bertindak dalam minda, bukannya bertindak dengan real. Bila kita sembang masalah, kita rasa kita dah buat sesuatu. Sebenarnya kita hanya sembang, kita belum bertindak, tapi badan kita rasa macam kita dah buat sesuatu dah. We have done something, kita dah sembang dah benda ni, kita dah bincang dah. Itu namanya pseudo action. Fakta yang kedua ialah aduan sebagai mekanisme mempertahankan ego. Maksudnya apa? Maksudnya bila kita angkat sesuatu isu, kita mengadu masalah, kita mention masalah, ia membuatkan kita ni rasa kita ni betul. Kita up isu tu dan kita betul. Orang lain semua salah. Dan masalah yang kita mention ni bukan tanggungjawab kita, itu tanggungjawab orang lain. Maka orang lain kena selesaikan. Kita tanggungjawab kita hanya raise up the issue. Dan ini dalam psikologi dipanggil self-serving bias. Maksudnya kita salahkan orang lain untuk menjaga ego kita yang tak nak bertindak, buat apa-apa.
Fakta yang ketiga ialah kita dah terbiasa dengan budaya victim mentality. Segala apa yang berlaku dalam hidup kita semua telah ditentukan oleh orang lain. Semuanya salah sejarah. Kita ni ditindas. Kita adalah orang yang disakiti. Kita mangsa keadaan. Kita tak ada kuasa. Kita tak boleh buat apa-apa. Dan apabila masalah tu datang, default mindset kita ialah ini bukan salah aku, ini semua salah sistem. Dan akhirnya bila mana kita terlalu menyalahkan sistem, semua orang berfikir benda yang sama, iaitu aku ni masalah, aku ni adalah mangsa keadaan, mangsa sistem. Jadi siapa yang nak lead, siapa yang nak memimpin, nak menyelesaikan masalah. Fakta yang keempat ialah kita menangguhkan tindakan. Kita tangguh nak selesaikan masalah tu sebab kita ada emotional avoidance. Emotional avoidance ni ialah kita nak mengelakkan diri kita daripada rasa gagal, rasa malu, rasa kecewa apabila kita bertindak. Kita nak buat, kita nak selesaikan masalah, tetapi kita rasa sense of alah, takutlah gagal, takutlah nanti apa orang kata. Jadi akhirnya perkara itu menyebabkan kita tak bertindak dan kita hanya cakap sahaja. Itu maksud dia, kita tolak tindakan sebab kita nak emotional avoidance tu. Kita nak jaga diri kita daripada emosi kita terganggu dengan kegagalan, kesedihan, orang kata, orang kutuk dan sebagainya. Sebab bertindak itu artinya ada kerja dan ada risiko. Sedangkan bersembang itu, cakap besar itu, tiada risiko langsung. Dan fakta yang kelima, dalam budaya Melayu, tanggungjawab itu dianggap sebagai beban. Benda yang susah, menambah kerja kita. Bangsa-bangsa lain yang maju di dunia, kita boleh tengoklah orang lain kan, menganggap tanggungjawab itu, sepatutnya menganggap tanggungjawab itu sebagai amanah, menganggap tanggungjawab itu sebagai peluang untuk memimpin, menyelesaikan masalah. Tetapi kita anggap tanggungjawab itu sebagai beban, akan susahkan diri kita, kita susah nak rehat, susah nak relax macam biasa, dan kita berharap orang lain yang buat kerja tersebut. Dan menjadi budaya kita, apabila masalah timbul, kita sembang, kita mention, kita bincang. Kita bertindak, no. Bukan kerja kita untuk bertindak. Itu masalah yang berlaku apabila kita menganggap tanggungjawab ataupun tindakan itu sebagai beban yang menyusahkan diri kita, dan kita tak menganggap itu sebagai mengangkat martabat kita, sebagai peluang kita untuk berbakti kepada orang lain. Jadi dengan penjelasan itu, apa yang kita nak buat, bagaimana nak keluar daripada situasi tersebut, perlu ada transformasi mindset, ubah cara fikir kita. Daripada mengadu masalah, sembang masalah, kita cari jalan penyelesaian. Daripada kita salahkan orang lain, salahkan sana, salahkan sini, kita yang ambil tanggungjawab, accountability, kita memimpin. Dan daripada kita menunggu sahaja, tunggu wahyu datang, tunggu orang ni tolong kita, apa kata kita bertindak, kita memimpin, kita buat sesuatu. Dan kita mulakan dengan diri kita, bukannya mula dengan nak ubah sistem yang besar, nak ubah kerajaan. No, kita mulakan dengan diri kita. Kita nak ubah satu sistem, kita nak ubah 10 juta orang. Kita kena mula dengan orang yang pertama, iaitu mengubah diri kita sendiri, kita upgrade diri kita sendiri. Dan kesimpulan pada hari ini ialah bangsa tidak akan berubah dengan sembang, tetapi bangsa akan berubah dengan tindakan. Dan kalau kita tak suka apa yang berlaku di sekeliling kita, kita baca berita itu, baca berita ini, kita sedih dan kita rasa stres, kita rasa geram, maka bertindaklah, lakukanlah sesuatu atas kapasiti kita. Kita ambil tindakan, kita ambil tanggungjawab yang kecil, kita buat sesuatu. Dan Melayu akan jadi maju apabila Melayu berhenti menjadi orang yang sembang masalah, menjadi orang yang menyelesaikan masalah. Terima kasih kerana tonton video ini sampai habis. Sebelum berpisah, saya ingin mempromosikan program coaching 3 bulan saya. Boleh tekan link di description. Ada penjelasan dan juga ada cara bagaimana untuk anda tempah slot 60 minit percuma bersama saya. Saya kongsikan bagaimana anda boleh upgrade diri, berani muncul di media sosial dan membina pengaruh. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.